Sekarang hangat isu Aisyah dan 400-nya meletus dalam media sosial sampaikan Majlis Daerah Baling terpaksa keluarkan satu kenyataan menyedia menjawab isu ini. Jadi kepada agensi kerajaan, baik kerajaan tempatan, kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, selamat datang ke zaman di mana kebodohan tuan-puan akan dipamerkan tanpa berselindung dan secara terbuka kepada umum. Kes Zara misalnya, bayangkan tuan-puan, bayangkan. Kalau tak ada media sosial, rasa-rasanya akan ada setan menyeluruh tak? Jadi tuan-puan, pesan saya kepada penjawat awam, hati-hati dalam setiap tindakan anda bila berurusan dengan orang awam. Kalau benda itu tak boleh, cakap tak boleh. Kalau benda itu kena ikut prosedur, cakap sahaja kena ikut prosedur. Kalau standard bayar sebanyak itu, cakap sahaja bayar sebanyak itu. Tak perlu mempertahankan SOP atau bayaran atau apa-apa sahaja yang keputusannya telah dibuat oleh atasan anda. Tak payah ada perasaan sentimental terhadap tempat kerja anda sehingga anda bersungguh-sungguh nak mempertahankan apa yang telah digariskan oleh atasan anda. Tak payah. Bila pengaruh cakap dia bayar RM400 untuk satu kotak parking dalam sesi siaran langsung, jangan gedik-gedik nak tunjuk perhatian, nak call pengaruh tersebut kononnya terpaling menjaga imej. Jangan. Sekarang, apa yang telah jadi? Hang bawa lah gelaran Aisyah 400 sampailah hang pencin. Penjawat awam, terutamanya bahagian penguatkuasaan dan perlesenan, pada pendapat saya, sebagai seorang konsultan pemasaran, saya rasa telah sampai masanya wajib mempelajari teknik mengurus persepsi supaya kes sebegini tidak lagi berulang pada masa hadapan. Sekarang, tuan-puan, imej Majlis Daerah Baling sudah setaraf dengan imej tong sampah. Cuba tengok dan kira berapa banyak parodi dengan nama Aisyah 400 dibuat dalam media sosial. Apa pandangan tuan-puan? Kongsikan dengan saya.